Korang dah tahu? Duit umrah lebur, ejen hilang. Jangan buang masa menangis. Ikut langkah ni untuk tuntut balik duit anda. Pertama, wajib buat laporan polis dulu. Ini bukti rasmi jenayah berlaku untuk kita bawa ke Mahkamah Sivil ataupun TTPM. Kedua, layari ttpm.kpdn.gov.my untuk pemfailan online atau muat turun borang untuk buat secara manual. Langkahnya mudah. Download borang 1 di web ttpm.kpdn.gov.my, isi lengkap borang tuntutan, lampirkan bukti pembayaran dan dokumen berkaitan. Bawa ke kaunter TTPM dan bayar fis serendah RM5 sahaja. Nanti borang tuntutan akan diproses dan tarikh pendengaran akan ditetapkan. Pastikan borang tuntutan berjaya diserahkan dan hadir ke mahkamah untuk pendengaran. Ingat, tuntutan ni maksimum RM50,000 je tau. Sebelum bayar package tu, tolonglah semak dulu lesen ejen dengan Motek dan tabung haji. Ada sesiapa yang tengah fight kes Tribunal sekarang? Cuba komen status kes korang di bawah. Kita bincang. Share video ni biar semua orang tahu hak mereka.